الكافرون لا إله إلا الله وحده الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Sahaja atau salat sunat Aidil Fitri 2 rakaat sebagai makmum ataupun mengikut imam. Itu bagi yang makmum lah, sudah keseluruhan lah, mengingat saya lah, insyaAllah. Jadi sahaja atau salat sunat Aidil Fitri 2 rakaat kerana mengikut imam ataupun sebagai makmum. Kemudian selepas kita takbiratul ihram Allahu Akbar, kita baca doa dulu, doa iftitah. Kemudian barulah kita takbir tambahan rakaat yang pertama 7 kali. Dan di antara takbir itu diselangi dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maksudnya tasbih itu ada beberapa kali, nak baca Fatihah dan juga surah. Kemudian kita akan berakhir dengan tahiyat akhir dan salat. Selepas itu imam akan baca doa dan juga orang kata apa, kita akan dengar 2 khutbah. Zakat fitrah semua bayar ambil kot. Clear kan? Kalau tak clear pun ambil memang tak ada, cuma kena QR code je. Itu je. Bayar zakat fitrah. Boleh kita mulakan solat sunat Aidil Fitri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله. Baik semua, samakan penghormatan, samakan yang tadi saya lakukan dan rapatkan bau dan penghormatan. Jadi cukup bau dia terus dan rapat rasa bagi peluang kalau ada sahabat-sahabat kita yang dapat rasa lagi. Maka ada dia duduk oleh mandiri. Aku solat-solat Aidil Fitri 2 rakaat sebagai imam. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la.
وتؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال ربكم ادعوني استجب لكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمك مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان شفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya Allah Rahman Rahim, terimalah daripada kuasa kami ya Allah, qiyam kami, rukuk kami, sujud kami dan seluruh amalan kami. Jadikanlah kami dalam kalangan orang-orang yang diterima amalannya, diampuni dosanya dan dibebaskan dari api neraka. Ya Allah Rahman Rahim, masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah Rahman Rahim, jadikanlah hari ini sebagai hari keberkatan dan keampunan serta hari kegembiraan, kesenangan dan kemuliaan bagi kaum muslimin. Ya Allah Ya Rahman Rahim, kurniakanlah kepada kami kesempatan untuk bertemu dengan hari ini pada tahun-tahun yang akan datang dalam ketaatan kepada-Mu, keampunan kepada-Mu dan keridhaan-Mu. Muliakan kami dengan kesihatan dan kesejahteraan, banyakkanlah umur kami dalam ketaatan kepada-Mu, dan akhirlah hidup kami dengan husnul khatimah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah Ya Rahman Rahim, perbaikilah segala urusan kami dan urusan seluruh kaum muslimin. Peliharalah negara kami dan negara-negara umat Islam dari segala fitnah, kejahatan dan bala bencana. Satukanlah hati-hati kami, hidangkanlah perasaan dengki dan iri hati dari hati kami, dan jadikanlah kami dalam kalangan orang-orang yang saling mencintai kerana-Mu ya Allah. Ya Allah Ya Rahman Rahim, ampunilah kami, ibu bapa kami, guru-guru kami, orang-orang yang kami kasihi dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, selama ada yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah Ya Rahman Rahim, terinilah kubur mereka, luaskan tempat persembahyan mereka, muliakan tempat mereka dan sucikan mereka dari segala dosa dan kesalahan sebagaimana kain putih dibersihkan dari kotoran. Satukanlah kami dengan mereka dalam syurga-Mu, syurga yang penuh dengan kenikmatan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah Ya Rahman Rahim, balaslah dengan sebaik-baik jalan kepada mereka yang telah berbuat baik kepada kami. Berkatilah umur kami, rezeki kami dan keturunan kami. Jadikanlah kami dalam kalangan orang-orang yang
atas nikmat-Mu dan sentiasa mendekatkan diri kepada-Mu dengan amal saleh. Lindungi kami daripada fitnah sama ada yang nyata maupun tersembunyi, dan akhirnya hidup kami dengan keimanan dan kebaikan. Ya Allah ya Rahman Rahim, perkenankanlah doa kami dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan yang terbaik dengan Engkau meridai kami, wahai Tuhan yang Maha Mulia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإسلام وفضلنا على كثير من الأمم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, di pagi Syawal yang mulia ini adalah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Semoga dengan didikan di bulan Ramadan yang lalu akan menjadikan kita seorang muslim yang istiqamah dalam melaksanakan amal ibadah bagi memperoleh keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sejak terbenamnya matahari semalam, kita dianjurkan untuk bertakbir dan terus bertakbir sebagai tanda mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi 1 Syawal ini kita masih lagi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur dapat meraihkan hari raya Aidilfitri yang mulia ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilu al-'iddata wa litukabbiru Allaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maksudnya, dengan ketetapan yang demikian itu, Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan Ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran, dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan, dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya, dan supaya kamu bersyukur. Aidilfitri atau dalam bahasa Arab disebut Aid, bermaksud kembali, manakala fitri bermaksud fitrah, melambangkan kejayaan manusia kembali kepada fitrah yang asal, iaitu fitrah suci, bersih daripada dosa dan noda, laksana bayi yang baru dilahirkan.
Semoga segala ibadah selama 1 bulan di madrasah Ramadan dapat memadamkan segala kesilapan dan kealpaan kita, nafsu amarah yang merosakkan serta memusnahkan tabiat buruk yang pernah bersarang dalam diri, sekaligus mendidik jiwa menjadi hamba yang benar-benar bertakwa di sisi Ilahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mukmin yang jiwanya bersih, berpaksikan tauhid yang tulus kepada Ilahi, juga bebas dari segala bentuk kesyirikan dan dosa, hidupnya akan sentiasa dilimpahi rahmat, dikurniakan ketenangan, berupaya menjalani kehidupan berpandukan petunjuk Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah SAW. Al-Quran menggambarkan betapa jiwa yang bersih akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tenang ketika semua manusia dihitung di mahkamah Rabbul Jalil. Hayati firman Allah Subhanahu Wa Taala melalui ayat 87 hingga ayat 89 surah Asy-Syu'ara melalui ungkapan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari sekalian makhluk dibangkitkan semula, iaitu pada hari ketiga harta dan anak pinak tidak dapat memberikan pertolongan sedikit pun kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera daripada syirik dan penyakit munafik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dimuliakan, Aidil Fitri pastinya lebih bermakna jika diraihkan bersama orang yang tersayang. Secara tradisinya, apabila tiba hari raya, orang ramai pulang ke kampung halaman untuk menyambut Aidil Fitri bersama insan tersayang. Dan hal ini, ibu bapa tempat utama yang dituju untuk menyambut lebaran. Ibu bapa merupakan sosok yang paling banyak berjasa dalam hidup kita. Mereka telah mengorbankan seluruh hidup mereka untuk memastikan kehidupan kita sentiasa cukup dan menerima pelajaran yang sebaiknya demi masa depan kita. Kita justru akan terkenal detik-detik indah bersama ibu bapa yang sibuk bertungkus lumus menyiapkan keperluan hari raya buat kita suatu ketika dahulu. Walaupun kadang-kadang mereka sendiri hanya memakai pakaian sedia ada, maka kegembiraan pada hari raya ini pastinya kita ingin raihkan bersama insan-insan mulia ini. Inilah peluang yang ada, tuan-tuan, untuk kita mengeratkan hubungan silaturahim antara ibu bapa, keluarga dan sanak saudara. Ibu bapa juga merupakan insan yang paling gembira pada hari ini kerana anak-anak pulang berkumpul sekaligus mengembalikan nostalgia dan kenangan yang indah. Pastinya setiap anak mengharapkan restu dan keledaan dari ibu bapa masing-masing. Kerana keledaan ibu bapa itulah yang menyambut keledaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridha Rabb fi ridhal walid, sakhatur Rabb fi sakhatil walid." Keridhaan Allah itu bergantung kepada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah itu bergantung kepada kemarahan kedua orang tua. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Justru muslimin dan muslimat ambil peluang sementara mereka masih ada untuk kita terus mencurahkan bakti, kerana ada juga di kalangan kita sejak kecil langsung tidak dapat merasai keberadaan ibu atau bapa kerana ajal yang lebih dahulu tiba. Manakala bagi yang telah tiada, teruslah memperbanyakkan doa semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa mereka dan menempatkan mereka dalam kalangan hamba-hamba yang soleh. Pemergian mereka bukan berarti tanggungjawab kita sebagai anak telah selesai. Bahkan doa seorang anak itu juga merupakan salah satu daripada amalan sokongan buat ibu bapa yang telah meninggal dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ketahuilah bahawa sesungguhnya hari raya merupakan peluang terbaik untuk kita memperbaiki hubungan sesama kita. Jika sebelum ini kita sering bertelagah atau berselisih dalam banyak perkara, maka hari ini merupakan detik terbaik untuk kita menjernihkan kembali kekeruhan yang ada. Kita sama-sama bina semula kekuatan umat Islam dengan membentuk kesatuan dan kesefahaman. Tinggalkan budaya label-melabel, caci mencaci, tuduh menuduh sesama umat Islam. Hakikatnya kita semua bersaudara. Terkadang dipecahkan oleh hal-hal yang sangat remeh, namun membawa kesan yang berpanjangan. Maka berusahalah memperbaiki hubungan sesama umat Islam, atau kita yang berusaha menjadi pendamai kepada umat Islam yang berselisih.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maksudnya, sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah antara dua saudara kamu yang bertengkar itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah Al-Hujurat ayat 10. Kita hendaklah menjaga lisan daripada menyakiti orang lain, kerana hakikatnya kita juga tidak suka disakiti, sama ada dengan lisan maupun perbuatan. Hari raya ini pula kita akan saling berkunjung antara satu sama lain, maka jagalah lisan, penglihatan dan perbuatan. Jangan pula kita melakukan sesuatu yang boleh menyakiti hati orang lain dengan alasan sekadar gurauan atau untuk membuat kandungan media sosial. Inilah larangan yang terkandung dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Dan orang-orang yang mengganggu serta menyakiti orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman dengan perkataan atau perbuatan yang tidak tepat dengan sesuatu kesalahan yang dilakukannya, maka sesungguhnya mereka telah memikul kesalahan, menuduh secara dusta dan berbuat dosa yang amat nyata. Muslimin muslimat rahimakumullah, dalam keriangan menyambut Aidilfitri, khatib memperingatkan perkara-perkara berikut. Yang pertama, sambutlah Aidilfitri dengan kegembiraan melalui amal ziarah menziarahi, saling bermaaf-maafan bersama kedua ibu bapa, ahli keluarga, sanak saudara dan sahabat handai. Kedua, hindari sambutan dengan acara dan perkara berunsur maksiat seperti berpesta dan berhibur secara melalaikan dan melalikan. Melakukan pembaziran dengan menghidangkan jualan secara berlebihan, bergaul bebas tanpa batasan, atau berpakaian menjual mata. Ketiga, suburkan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat berbagai kaum dengan mengadakan rumah terbuka, menerima dan meraihkan mereka sebagai tetamu, mempamerkan budi pekerti umat Islam yang mesra, menghormati tetamu serta mengutamakan keamanan dan keharmonian. Keempat, menghargai pengorbanan para anggota pasukan keselamatan, prajurit yang bertugas di perbatasan, anggota bomba, petugas kesihatan dan berbagai pihak yang berkorban melaksanakan berbagai tugas fardu kifayah, mengendalikan perkhidmatan 24 jam di suatu negara untuk membolehkan kita menyambut Aidilfitri dalam suasana aman, tenteram dan riang gembira. Muslim-muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mudah-mudahan hari raya Aidilfitri yang dirayakan pada hari ini menjadi jambatan yang menghubungkan tali persaudaraan sesama umat Islam dengan erat. Teruskanlah amalan bersiarah antara satu sama lain, ulurkan tangan memohon kemaafan zahir dan batin yang lahir tulus dari hati, dan jangan lupa untuk mendoakan keampunan dan kesejahteraan buat seluruh muslimin dan muslimat. Nescaya dengan keampunan dari Allah itu akan menjadi asbab hadirnya berbagai kebaikan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Sehingga aku berkata kepada mereka, mohonkanlah ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya adalah Ia Maha Pengampun. Sekiranya kamu berbuat demikian, Ia akan menghantarkan hujan lebat mencurah-curah kepada kamu, dan Ia akan memberi kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan serta anak pinak, dan Ia akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun tanaman serta mengadakan bagi kamu sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا خير رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله
الحمد لله وفق من شاء لطاعته من عباده المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita manfaatkan hari raya ini dengan melakukan amal-amal saleh dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Hari raya bukan lesen untuk kita melakukan sebarang perbuatan tanpa batas. Hari raya juga bukan masa untuk kita membalas dendam dengan makan sepuas-puasnya. Islam berbeza dengan agama-agama rekan manusia yang lain. Ada batasan dan sepadan yang perlu kita sentiasa jaga dan berwaspada. Jagalah niat, kelakuan, percakapan, pandangan dan pergaulan kita. Jagalah akhlak dan tingkah laku. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang memelihara kehormatan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. Sesungguhnya berjayalah orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya, dan mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia, dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya dengan menunaikan zakat harta itu, dan mereka yang menjaga kehormatannya. Surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 5. Sidang jemaah sekalian, sesungguhnya apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya melalui ibadah puasa adalah sifat takwa, kerana takwa itu adalah sebaik-baik bekal di hari akhirat. Khatib ingin menyeru kepada hadirin dan hadirat sekalian agar kita bersama-sama meneruskan kesinambungan puasa Ramadan dengan mengamalkan berpuasa sunat di bulan Syawal. Daripada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda: Man shama Ramadan thumma atba'ahu 6 min Syawal kana siyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, ianya bersamaan dengan berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Imam Muslim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pada hari ini marilah kita memperbanyakkan ucapan selawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين بن مرحوم السلطان بدلشة وولي عهده سمو الأمير تنكو شرف الدين بدلشة بن السلطان صالح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير الزاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء وعظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان في كل حين وزمان. اللهم ارحم موتنا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya kami memohon pertolongan daripada-Mu, kami mohon keampunan daripada-Mu, dan kami mohon agar Engkau memberi kelepasan dan kemenangan kepada saudara-saudara kami di Gaza dan di Palestin. Ya Allah, bersama mereka Engkau berada. Kasihani kelemahan mereka, hilangkan ketakutan mereka, kenyangkan mereka yang lapar, pakaikan mereka yang tidak berpakaian, sembuhkan yang sakit di kalangan mereka, rahmati syuhada mereka, dan teguhkan langkah mereka di medan perjuangan. Ya Allah, mereka dizalimi, maka tolonglah mereka. Mereka dilemahkan, maka kuatkanlah mereka. Mereka kelaparan, maka kenyangkanlah mereka. Mereka tidak berpakaian, maka pakaikanlah mereka. Mereka dalam ketakutan, maka berikanlah mereka keamanan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kalahkanlah musuh-musuh mereka, goncangkanlah kedudukan mereka, kembalikan tipu daya mereka ke atas diri mereka sendiri, dan jadikanlah kebinasaan menimpa mereka. Ya Allah, berilah kemenangan kepada saudara-saudara kami yang berjihad di jalan-Mu di mana sahaja mereka berada. Kasihanilah kelemahan kami dan kelemahan mereka, ampunkanlah dosa kami dan dosa mereka, teguhkanlah kami dan mereka di atas agama dan ketaatan. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على Adik jaga kamera. Jangan kosong main. Kadang-kadang lagi bawa kereta perlu kita bagi orang. Budak-budak beratur. Saya sebelah situ. Sallallahu ala Muhammad. Video kan? Boleh. Video ke apa? Video, okey. Baik, lari, ambil duit lari. Lari beli percun tau. Tadi. Lagi. Hai. Potong balik mai. Lagi. Biar. Potong balik. Kana masuk lagi. Lagi tu. Ada lagi. Toki besar ke? Toki besar lagi. Toki besar ni. Ni toki ni lumayan ah. Hei, Javi. Itu main. Go, tengah. Go. Cảm ơn chị Châu. Adik, berapa kali Adik?
Masih comel. Ini satu lagi. Kata apa? Dah kosong cukup dah ni. Apa ni? Apa? Aisyah. Jom.